Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dekat depan saya ni ada ADV 160. Okey, so customer ni daripada Ampang. Okey, datang ke tempat saya Kampung Melayu Subang ni untuk buat pemasangan dua aksesori. Okey, so customer ni bawa barang dia sendiri, navigator Grab Rider ni. Okey, yang famous dekat TikTok. Okey, lepas tu dia ambil spotlight daripada saya. Okey, jadi customer ni tanya dia tanya saya spotlight macam mana yang okey. Saya kata kalau modal tak cukup, nak try dulu ambil yang ni. Okey. Tapi kalau kata nak yang baik, kita ambil yang branded lah. Motorwolf, Feature Eye, apa lagi satu tu? Lupa lah. Okey. So itu je. Untuk spotlight daripada saya, yang saya selalu kata biasa-biasa tu, dia bukanlah biasa sangat. Okey, dia bukan biasa sangat. Saya panggil dia biasa lah sebab dia bawah 400. Okey. Tapi saya bagi yang orang kata yang saya dah pakai, yang saya dah guna. Okey. Jadi saya recommend yang apa yang saya guna ni lah. Bukan sebab ada yang orang jual 350 siap pasang yang terlalu low spec sangat, terlalu bawah sangat. Tapi dengan harga 350. Itu yang saya perasan. Okey, tapi untuk dengan saya biasanya yang bawah 400 ni siap pasang ni apa orang kata? Orang kata lagi cerah, lagi terang. Lepas tu dia punya leveling tu cantik. Tapi sebab saya cakap macam ni sebab saya dah tengok yang 350 tu macam teruk sangat. Tapi macam kita macam saya cakap lah, kita tahu harga barang. Tapi kalau kata nak cas orang mahal-mahal, lepas tu bagi barang yang terlalu biasa tu macam masalah juga. Okey, jadi untuk spotlight ambil dengan saya yang jenis biasa ni, saya bagi warranty 3 bulan. Okey, untuk pemasangan, untuk pemasangan jangan risau. Saya ada garanti saya. Okey, jadi kalau kata ada apa-apa masalah, datang je kat saya. Okey, insya-Allah pemasangan dengan saya tak ada potong wayar, tak ada curi current. Jadi kalau kata macam kita pasang Grab Rider ni kan, dia takkan rosak spotlight. Okey. Kalau ni short kena air, ni takkan rosak. Okey. Lepas tu lagi satu yang tak rosak. Lepas tu kalau kata navigator ni short, motor takkan ada masalah. Okey, dia akan ada masalah dekat sini saja. Okey, dia tak adalah kata USB tak boleh on ke apa kan, tak ada. So pemasangan electrical dengan saya mengikut spesifikasi lah. Jadi kalau kata short dekat situ saja. Okey, so nanti kita tengok selepas siap pemasangan dua barang ni. Okey. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight dan navigator dekat ADV 160 customer ni. Okey, so macam customer ni dia tak ada bar kat sini, jadi dia nak pasang kat sini je. Okey, so sesuai juga untuk dekat sini. Jadi dia boleh ikut. Ada setengah orang dia suka maintain, bila kalau nak maintain dekat sini lah. Okey, lagi cantik. Okey, itu satu. Okey, untuk Swiss macam biasa, ada setengah customer dia nak letak dekat sini, ada setengah customer dia nak letak dekat sini. So customer ni pilih untuk letak dekat sini lah. Okey, tak kisah mana-mana. Kadang-kadang ada orang tangan dia besar. Okey, dia kacau benda ni. Ada setengah orang tak suka, ada setengah orang dia nak capai lagi senang kat sini. Okey, so tu pun tak kisah mana-mana. So untuk spotlight, ni spotlight customer. Okey, so untuk spotlight kuning macam ni, dan untuk putih, okey dia ada 3 mode untuk single mode. Dia ada putih, kuning putih dan putih kuning. Okey, so dia ada putih kuning. Okey, so macam ni lah gambaran untuk crash bar dan style macam ni lah. Sebab ADV ni dia banyak aksesori tau. Okey, jadi saya pun pening nak tunjuk. So inilah paling yang saya boleh tunjuk untuk model macam ni, yang crash bar macam ni dan yang pakai makeup macam ni untuk ni. So untuk flasher, okey, untuk flasher macam ni, so dia ada daylight dia warna orange tak silap. Okey. Okey, so itu saja untuk customer daripada Ampang KL ni, datang ke Kampung Melayu Subang untuk buat pemasangan crash spotlight dan navigator. Okey, spotlight daripada saya dan navigator customer bawa sendirilah. Okey, so itu saja. Jadi kepada anda di luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori, boleh terus kontak saya dekat nombor yang tertera. Okey, macam saya beritahu, pemasangan saya tak potong wayar, tak curi current dan mengikut spesifikasi. Okey, so itu saja. Apa-apa boleh raja saya dekat nombor yang tertera. Okey, ciao.